Selain daripada burasak dengan lepak loi kat sini, open order juga untuk gendang maman itik, gendang maman ayam. Beratnya. Ni dia dah sampai. Yang ni apa, gendang maman. Okey, ini gendang maman Daging, yang ini biasa lah. Biasa sambal minyak. Sambal minyak dia yang paling top sekali, yang dah viral. Sebelum ni memang berpuluh kali lah saya datang makan lepak loi dengan burasak ni. Abang ada open order untuk apa? Hari Raya punya. Ni dah nak raya dah ni. So memang kita open untuk raya. Burasak kita open untuk raya. Gendang lepak loi pun sama. Gendang maman dengan sambal minyak kita open untuk raya. Okay guys, selain daripada burasak dengan lepak loi dia yang top dekat rumah burasak rumah Melaka ni, dia ada open order untuk hari raya tau. Dia open untuk cuti gendang maman itik dengan gendang maman ayam. So ini dia. Gendang maman ayam seko. Gendang maman ayam seko 25 kilo. Atas 2 kilo bang Atas 2 kilo. Yang ini tu dia. Bau dia yang rabi. Yang ini pula itik. Gendang maman itik seekor. Berat dia 2.9 kilo. Lagi berat dia ayam. Memanglah itik kan. Itik. So selain daripada dua lauk ni, kita ada gendang maman daging. Tunjang. Daging tunjang. Urat tu. Dan ikan bilis. Maman. Serius sedap. Aku nak cakap sumpah sedap kan, kau marah. Tapi serius sedap. Bau dah sedap. Memang setiap tahun Abang Jalal akan open order burasak dan juga lepak loi. Bayangkanlah bila pagi raya tu kena lepak loi dengan sambal tahi minyak, kena pula dengan gendang maman. Semua kau boleh order kat sini. Order sekali gendang maman itik dia dan juga gendang maman ayam tu. Kalau kau orang daripada air Molek Melaka tu kan, nampak Masjid Bumbung Merah ni, belok je belah kanan terus, burasak dia belah kiri je. Tempat paling santai, permai kalau kau nak sarapan pagi burasak dengan keluarga. Orang kata memang betul-betul suasana kampung lah. Bawa lah mak ayah kau orang datang sini. Burasak Rumah Melaka, Kampung Tehel Melaka.